Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Polis Diraja Malaysia disaran mengambil tindakan lebih tegas dalam memerangi kegiatan sindiket pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor menegaskan pihak berkuasa tidak boleh melindungi mana-mana individu terbabit dengan pengedaran dadah. Menurutnya, isu itu perlu diambil serius dengan pendekatan baharu berikutan isu dadah membawa kerosakan dalam masyarakat dan disifatkan sudah parah. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat Esko di Wisma Darul Aman. Menurutnya, kerajaan negeri juga komited menangani isu berkenaan bersama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam. Selasa lalu, media melaporkan terdapat satu rangkaian pengedaran dadah yang beroperasi secara tersusun di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi kini menawarkan sukan ATV 650cc berkuasa tinggi bagi menikmati pengalaman mencabar, aktiviti rekreasi lasak dan penuh adrenalin. Laluan berbukit serta keindahan alam seluaja di pulau itu menjadikan aktiviti berkenaan antara tarikan pilihan pengunjung tempatan dan luar negara. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor mengadakan lawatan ke produk pelancongan ATV Safari Telaga 7 Langkawi. Ia diusahakan oleh pelakon dan usahawan terkenal Fizu Omal yang menawarkan pengalaman tunggangan ATV berkuasa tinggi terawal digunakan bagi aktiviti ekstrim, off-road dan pengembaraan mencabar. Selain itu, laluan tunggangan sejauh kira-kira 5 hingga 7 km itu menggunakan sistem transmisi automatik dan sistem power steering bagi memudahkan kawalan penunggang. Selain itu, aktiviti lastik tradisional turut menjadi tarikan tambahan kepada para pengunjung. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Datuk Seri Iskandar, Datuk Muhammad Kaus. Pengerusi atau Kawasan Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Kedah, Profesor Dr. Hilman Abdullah memerlukan kerajaan negeri bersama semua agensi berkaitan komited memastikan projek berimpak tinggi itu dapat disiapkan mengikut jadual. Jelasnya, lawatan ke tapak projek bertujuan meninjau perkembangan semasa pembinaan selain menyelesaikan segala isu berbangkit bagi memastikan operasi kilang dapat dimulakan seperti dirancang pada Oktober nanti. Jelasnya, pembangunan kilang tersebut melibatkan keluasan tanah 102.63 ekar dengan keluasan bangunan keseluruhan mencecah 213,000 meter persegi. Jelasnya, fasa pertama projek dijangka mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 6 juta tayar kereta dan 600,000 tayar kenderaan komersial. Usaha membantu golongan pesakit terlantar hanya akan lebih berkesan sekiranya masyarakat turut sama memainkan peranan dengan menyalurkan maklumat kepada pihak berwajib. Pengerusi Jabatan Kuasa Kebajikan Wanita, Keluarga Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Halimatun Saadah Saad memaklumkan 6 pesakit terlantar di daerah Kubang Pasu melibatkan kawasan Dun Kota Siputih, Dun Air Hitam dan Dun Jitra mendapat perhatian kerajaan negeri menerusi bantuan sejahtera pesakit terlantar BSPT. Penerima bantuan dari Dun Kota Siputih ialah Muhammad Syamir Akmal Rosli yang terlantar akibat kemalangan jalan raya serta Aisyah Omar, pesakit kanser payudara. Bagi Dun Air Hitam pula melibatkan Halimah Yusof yang mengalami strok serta Adibah Saad, pesakit buah pinggang tahap akhir. Sementara di Dun Jitra, bantuan disalurkan kepada Megat Zainul Megat Saad yang mengidap strok sebelah kiri dan Adnan Had yang mengalami komplikasi pelbagai penyakit termasuk sakit buah pinggang tahap 5. Program tersebut turut dihadiri Adun Air Hitam Haji Azhar Ibrahim, Adun Kota Siputih Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir serta wakil agensi berkaitan. Penganjuran Karnival Sukan Bermotor Test and Tune Experience Kedah 2026 berjaya menghimpunkan peminat otomotif dari seluruh negara. Pengerusi Jabatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Usahawanan, Datuk Muhammad Saleh Saidin memaklumkan minat anak muda terhadap dunia pemotoran yang semakin berkembang perlu disalurkan ke arah lebih bermanfaat menerusi platform yang sesuai dan selamat. Beliau hadir merasmikan acara tersebut yang diadakan di Padang Garam, Kuala Kedah. Beliau menjelaskan penganjuran acara itu memberi impak positif kepada sektor pelancongan dan ekonomi negeri apabila berjaya menarik kehadiran pengunjung serta memberi limpahan manfaat kepada peniaga tempatan dan komuniti setempat. Bina Darul Aman Berhad, BDB menyasarkan strategi lebih agresif dalam meneroka peluang perniagaan baharu merangkumi projek sektor awam dan swasta. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BDB, Cik Abdul Khalid Makdin berkata, BDB kini bukan sahaja berperanan sebagai pemaju perumahan,
malah mengembangkan pelibatan dalam penyediaan infrastruktur kawasan sektor perindustrian dan perkilangan sekaligus memperkukuh portfolio dalam segmen kejuruteraan dan pembinaan. Menurut beliau, BDB akan memberi penekanan kepada pengukuhan 4 segmen perniagaan teras yang menjadi tunjang utama, iaitu pembinaan jalan dan kuari, hartanah, kejuruteraan dan pembinaan, serta segmen rekreasi sebagai asas kepada pemulihan dan pertumbuhan mampan syarikat. Beliau memaklumkan perkara tersebut dalam kenyataannya sempena Mesyuarat Agung Tahunan BDB ke-31 baru-baru ini. Jelasnya bagi segmen pembangunan tanah, fokus akan terus diberikan kepada pembangunan sedia ada selain pembangunan baharu Darul Aman Commercial District yang dijangka menjadi pemacu pendapatan jangka panjang. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusia Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera.